Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang perlu kita faham apabila pengarah ketenteraan Israel keluarkan satu statement yang dikatakan kami bersiap sedia untuk teruskan peperangan Lebanon, Syria, Iran, Yaman, tempat-tempat dan Gaza jugalah. Maksudnya kerana semalam itu ada keluarkan satu statement dikata Israel akan ada satu PRU, pilihan raya umum lah, untuk undian siapakah Perdana Menteri yang akan datang. Jadi Netanyahu kerana ketakutan dan tak nak masuk penjara, dia suruh pengarah ketenteraan ini keluar statement begitu. Maksudnya apa? Mereka akan dibermulakan satu perangan lagi dahsyat untuk mengelakkan PRU yang akan datang ini supaya Netanyahu tidak akan tumbang. Sebab berita yang dikeluarkan pada semalam, ada 3 parti oleh pihak Israel laknatullah ini, tak kisahlah mereka parti mana pun sekali, sama-sama jahat jugalah. Mereka telah bergabung untuk menumbangkan pihak Netanyahu, dan Netanyahu tidak inginlah tumbang kan. Dia nak teruskan berkuasa dan juga teruskan peperangan ini, tak kisah sama sekali dengan setan pun, asalkan peperangan ini dilanjut dan tidak ada perhentian, dan dia boleh berkuasa selama mana yang mungkin. Jadi kemungkinan besar pihak Israel ini akan dilanjutkan satu peperangan ataupun dibermulakan di suatu tempat yang tidak pernah peperang lagi. Jadi yang saya nampak wallahualam, mereka walaupun dengan Iran telah membuatkan satu perdamaian pihak Amerika dan Iran, jadi Israel ada 2 tempat ataupun 3 tempat utamalah. Itu adalah Gaza dilanjutkan lagi peperang, Lebanon juga, dan juga Syria. 3 tempat ni. Tapi yang kemungkinan besar wallahualam, kita minta jauh-jauh lah, mereka dah bermulakan operasi lagi di Lebanon. Jadi target mereka seterusnya saya rasa adalah Lebanon. Sebab Gaza seperti yang kita tahu, Gaza telah dihancurkan sepenuhnya kan. Lebih daripada 80% bangunan yang berada di Gaza telah dirobohkan apa semua. Jadi mereka nak dibermulakan satu tempat lagi, itu adalah Lebanon. Kerana di Syria dia tidak boleh masuklah begitu besar. Sebab dia tahu kalau dia masuk begitu besar dengan keramaian rakyat Syria, dia tak boleh nak lawan lah. Syria tu adalah langkah seterusnya saya rasa. Tapi buat sekarang ni adalah Lebanon. Dan kita bermintalah daripada Allah, semoga Allah melindungi saudara kita sesama Islam dan sesama Arab juga kan. Tak kisahlah dia datang daripada mana, yang tidak bersalah tu semoga Allah melindungikan mereka semua.